Sis. Saya dah beli kemah campak macam sis ni, tapi saya tak tahu cara nak tutup. Boleh tolong ajarkan tak? Boleh, tapi korang kena stay dalam video sampai habis. Okey, jom. Mula-mula kita terbalikkan kemah. Kita cantumkan konektor secara bersilangan dari hujung ke hujung. Okey, lepas tu korang kena make sure kita punya getah dekat bahagian depan tau. Lepas tu korang kepitkan dekat bahagian hujung macam ni. Macam ni. Korang twist macam Alif tengah buat sekarang tau. Lepas tu korang kemaskan dia. Dan korang ikat pakai getah. Korang ikatkan je balik pakai getah. Dah siap. Okey, dah siap. Kalau korang berminat dengan kita punya kemah campak, korang jangan lupa gerak dekat beg kuning dekat bawah tau. Bye-bye korang.